Ira seperti biasa sangat bangga dengan Amara sebab dia sampai ke tahap ini semifinal. Alhamdulillah, dia hebat lah, berjuang kan dengan apa kata-kata dan sebagainya, tapi dia sampai tahap ni. Alhamdulillah. Ira sebenarnya proud je dekat dia. Apa Ira kata dengan dia ni kan pertandingan je nak, lepas tu besok dah final, lepas tu pergi sekolah macam biasa je. Lepas tu penting dapat lagu daripada Mimi Fly. Oh ya? Ya. So kita tak reveal lah lagi sebab dia dalam ni. Tapi memang dah buat bila dapat lagu daripada Mimi? Masa minggu Angkat, lepas angkat kan? Sebab Mimi kan stay tunggu nak tengok performance dia. Lepas tu Mimi contact Pak Azad. So tak tahu apa dia plan dengan manager. Mimi kata dia lagu for Amara. So tunggu dia keluar dari ni baru nak record lah. Jadi kalau ni insyaAllah kita akan segerakan insyaAllah. So dia tu tetap ada, but it's okay because dia dah berjaya sampai semi-final and this is how it feels kepada kakak-kakak saya yang lain yang sudah tersingkir dengan abang saya. So feel bad lah, tapi it's okay sebab saya dah dapat single and saya akan tetap sama belajar macam biasa. Dia tahu tak apa yang menyedihkan dia? Dia sangat sedih kerana kecaman tu adalah daripada ibu dan bapa, orang tua yang dihormat, sepatutnya dihormat sebagai ibu dan bapa dia, sebab ibu dan bapa dia ajar dia untuk menghormati orang tua. Jadi kecaman-kecaman tu apabila dia buka profil, macam Pak Azad katalah, mom of four, gambar family dengan anak-anak, itu yang dia kata mom itu yang paling Amara sedih. Bukan yang mengecam dia daripada Gen Z ke, malah anak-anak ini support Amara, buat video sweet-sweet apa semua kan. Itu yang sangat-sangat Amara disappointed, sedih.